Restoran Wagyu ini memang cukup popular di kalangan peminat Wagyu Premium. Restoran Wagyu yang satu-satunya korang boleh nikmati 26 bahagian daging Wagyu. So saya ambil set Wagyu yang mana didatangkan bersama dengan set hidangan sedap yang lain. Memang puas hati. Truffle Wagyu ni memang saya add on, memang sedap. Secara overall, korang boleh nikmati hidangan Wagyu pada range harga kurang daripada RM100 ataupun lebih daripada RM100. Daging Wagyu kat sini memang premium. Isi daging memang cair dalam mulut. Restoran ini menawarkan BBQ dan hotpot. Korang boleh pilih cara hidangan terbaik yang korang mahukan bersama daging Wagyu. Di sini juga ada ditawarkan seafood sushi dan juga dessert yang enak boleh dicuba. Tapi serius lah, sos-sos yang disediakan sangat mantap weh rasa dia. Truffle Wagyu chashu don ni komplit dengan nasi, telur separuh masak dan yang paling kicap special dengan daging Wagyu itu sendiri. By the way, saya daripada di Arcadia, korang boleh datang juga di Wagyu IOICT. Recommended korang, silalah datang cuba sendiri.